Assalamualaikum. Hai korang. Apa khabar? Okey, hari ini saya berada di hutan lipo Sungai Rambai, dekat sekitar daerah Pendang lah, di Kedah. Okey, kebetulan je saya jalan-jalan lepas saya potong rambut tadi. Saya ingat saya nak buat konten lah untuk jom sok ikan kita. So, saya pun singgah lah ke sini. Hari ini saya sampai pun petang, orang pun agak ramai. So, nasib baiklah saya lalu-lalu ni saya jumpa ada satu pot iaitu dekat sini yang tak ada orang. So saya nak saw ikan lah kat sini. Okey, jom kita tengok ikan apa yang saya dapat hari ni. Okey guys, pada yang baru menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, tekan butang notifikasi. Pada yang kembali menonton, terima kasih banyak-banyak sebab support YouTube channel Cik Marok TV. Jom saw ikan. Let's go. Okay, jom kita turun bawah ni. Kita tengok ikan apa yang ada. Slow-slow sebab dia agak licin. Kena hati-hati. Ni saya lompat sikit lah. Okay. Ni air. Main lah. Buka lah. Buka lah. Okay guys, batang ni berduri kita kena hati-hati bahaya. Okay, jom kita try sok bawah-bawah tu tengok ikan apa yang ada. Oh, kenapa? Oh, sangkut. Nampaknya sok saya sangkut. Kejap saya betulkan dulu. Kita sauk je. Kita tengok. Oh, tak ada apa. Ikan, nampaknya ikan semua dah lari. Tadi saya nampak memang ada banyak ikan lah dekat sini. Tapi sebab kita datang kita lambat tadi, saya rasa ikan semua dah habis lari lah. Oh, okey. Nampaknya kita ada dapat blokor pasir dan juga udang. Sekejap saya tunjuk korang. Okey, kita ada dapat beberapa ekor udang sungai. Okey. Oh, kalau korang tengok ni dia lompat-lompat ni. Spesies udang sungai. Swim. Okey. Berapa ekor? Okey, ni ada seekor lagi. Seekor lagi udang sungai. Okey, kita akan tunjuk. Okey, dan juga ikan. Oh, ini ikan harimau. Best Okey. Ini apa? Ada banyak udang sungai. Udang sungai. Okey guys. Okay. Okay, kita tengok tepi-tepi ni. Okay, tak ada apa. Kita try ke sana sikit. Okay, saya try sauk dulu tengok. Di balik daun-daun kering. Kita tak nampak. Oh, agak tajam
kena berhati-hati. Saya memang kena sangat berhati-hati. Sagat badan sakit ni. Saya sapu dulu sebab saya tak boleh nak tengok. Terlalu banyak daun kering, jadi saya tak dapat nak tengok lagi. Jadi saya sauk je dulu. Okey, kita sauk je dulu. Nanti baru kita tengok hasil dia. Mana tempat yang kita boleh sapu, kita sapu je dulu. Okay guys. Mana tempat yang kita boleh sauk, kita sauk je dulu. Kita tengok result dia nanti. Okay, saya rasa saya try letak atas ni dulu, tengok. Okay, dan baru saya ambil lah. Ok, ada udang seperti biasa. Ok, kita try ya sauk bawah ni. Kuasa ni banyak pokok berduri ya, jadi agak payah sikit untuk saya nak sauk sebab sauk saya tersangkut. Nampak macam ada udang . Terlalu banyak pokok yang berduri ya. Okey. Nampaknya macam tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa guys . Okey, ada udang seekor. Oh, jauh dah. Kita patah balik dulu . Kita patah balik dulu guys. Untuk menyusul alur ni. Anak saya tengah main air kat situ. Okey guys. Okey. Masih lagi udang . Udang ni ada berwarna biru . Oops, okey, korang nampak. Ini udang dia. Ok guys, saya dapat seekor ikan yang saya tak sure apa. Jom kita tengok. Agak besar juga. Besar? Oh, ok. Sejenis ikan, mungkin ikan baung. Ikan baung? Ataupun ikan keli pasir, saya tak sure. Ikan baung tu? Kalau korang beli ID ikan ni, boleh beritahu . Ok, jangan pegang. Ok, saya masuk ni pula. Saya akan teruskan saya punya operasi sauk. Saya akan fokuskan dekat kawasan tepi-tepi ni je. Ya, daun hitam. Daun hitam. Kat mana saya dapat ikan tadi tu, saya akan fokuskan dekat bahagian tepi-tepi ni je. Ok guys, kena hati-hati . Sebab banyak pokok yang tajam-tajam . Jadi kita kena betul-betul kena berhati-hati . Baru saya cakap. Kena dah, kena. Okey. Ada ikan. Nampak tu. Ikan kecil. Mungkin spesies ikan yang common tu lah. Okey. Tengok guys, susah . Banyak pokok-pokok yang tajam ni, dia mengganggu saya nak sauk . Dia agak mengganggu tumpuan saya nak sauk. Sebab dia sauk saya asyik sangkut dah. Saya sapu je dulu kat mana kosong-kosong ni. Okay, saya colok je. Okay. Lepas tu kita letak je kat sana.
Saya jalan pun terpaksa tunduk guys sebab banyak pokok tajam, agak mencabar sesi sauk kali ni. Okey guys. Okey, kita tuang dulu. Tengok. Seperti biasa, udang. Banyak sangat udang ni. Saya tak berapa nak pun. Sama lagi, masih lagi udang. Masih lagi udang ni. Udang sungai. Koyak. Koyak. Apa lagi? Kita tengok. Apa lagi yang kemungkinan ada? Asyik. Oh. Ni. Ikan harimau. Okey, saya akan teruskan lagi. Saya fokus di bahagian tepi je, yang sememangnya orang kata kaya dengan udang. Itu apa tu? Tak ada apa. Tak apa, kita sapu je, rodok je. Sama lagi, still lagi spesies ikan pasir. Saya tak nak. Sauk pun dah bengkok, tangan saya pun ada yang dah injet sikit dah. Sebab apa boleh? Duri-duri ni. Aduh. Seriously guys. Nampaknya saya tersangkut Saya sangkut kejap Kita try Tengok apa yang ada. Sangkut. Penat guys macam ni. Mungkin saya rasa ni last lalu sini. Saya rasa kita akan stop lah lepas ni. Okey, kita tengok sini. Okey. Tengok tepi-tepi ni guys. Apa yang berkemungkinan ada pokok duri. Okey. Tengok tepi ni pula. Okay guys. Okay, kita ke sana tengok. Penat guys Banyak saya nampak ikan berenang laju. Saya rasa mungkin spesies ikan seluang lah tu. Okay guys. Okay, sauk pun dah bengkok. Jom kita tengok. Ayah dah bengkok. Sauk pun dah injet. Bukan tuan sauk je. Macam biasa. Udang. Semuanya udang-udang je. Ayah. Ayah. Okey, tak ada apa-apa. Itu saja. Okey, ada juga terdapat beberapa pokok yang berdekatan pinggir-pinggir sungai ni yang saya ambil juga untuk dibawa balik. Dan saya nak try untuk projek aquascape saya lah. Ada pokok ni. Itu Ini untuk kremaya yang cantik. Kalau korang tahu ni pokok apa, boleh komen dekat bawah ni komen dekat bawah. Okey guys. Okey, Mucha pun nak sauk ikan. Kita tengok. Dia pun nak main sauk ikan. Badan dia dah basah kuyup. Saya tak bawa baju spare. Aduh. Habislah kuyup kereta. Aduh. Okey guys, cakap ni lah hasil yang kita dapat tangkap. Okey, air agak sejuk, so dia agak berkabus lah. Kita dapat beberapa ekor udang. Dan juga kalau korang boleh tengok kat situ adalah ikan harimau. Ikan harimau saya. Dan juga ni ikan ni. Dan catfish. Ikan apa ni guys
tapah Bemban ke, spesies mistus ke, ataupun baung apa-apa ke. Kalau korang tahu boleh komen kat bawah, ikan apa ni guys. So inilah hasil saya dekat sini hari ni. Okay guys, inilah dia. Okay korang, itulah dia tadi hasil yang kita dapat untuk episod kali ni. Ada satulah ikan yang surprise. Okey, saya pun dah tak larat nak sauk sebab kawasan ni agak mencabar, terlalu banyak pokok-pokok yang berduri dan tajam, dan saya pun injured. Sauk saya pun dah injured. Okey guys, saya pun dah tak ingat nak kata apa, penat ni pasal. Okey, terima kasih kerana menonton sampai habis video ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe guys. Yang kepada yang belum subscribe. Okey, kita jumpa lagi dalam episod Jom Sauk Ikan akan datang. Okey, bye. Bye.